So ni macam mana sushi jadi punca Pizza Hut gagal kat Malaysia. So dulu Pizza Hut ni bukan sekadar tempat makan, birthday, result exam, family dinner, semua benda lah dia akan buat kat situ, semua celebrate kat situ. Tapi makin lama bila delivery app ni dah start masuk, orang dah tak plan dah nak pergi Pizza Hut. Kedai start jadi kosong. Tapi dalam masa yang sama, something yang pelik lah jadi kat tepi jalan ni. Orang Malaysia ni start beratur untuk sushi. Bukan dekat mall besar-besar, dekat bawah kemah biru, bawah matahari terik Malaysia ni, atas dulang plastik yang warna kuning tu. Bila orang dah rasa sushi ni yang bawah kemah biru ni boleh makan dan affordable, spending behavior terus berubah macam tu je. Tapi dia tak stop kat situ, sebab lepas sushi orang start jual benda lain pula tepi jalan. Fish and chips kan, and pizza tepi jalan dengan harga yang budget, tapi tak rasa macam budget langsung, rasa premium betul. So orang start pergi and orang start talking about it, orang start bercerita. Bukannya sebab orang ni buat marketing besar-besaran pun, tapi dia sebab kena dengan tekak orang kita. Bila Pizza Hut contoh dia nak tambah topping baru, dia nak kena hantar proposal dekat HQ, dia nak kena tunggu approval, dia nak kena buat taste test, and by the time topping tu keluar, orang dah tak heran dah. Tapi kalau gerai yang kecil tadi tu, esok kalau ada orang nak tukar topping, tukar esok. Kalau tak sedap, dia buang, dia try lain, dia tak tunggu sesiapa pun. So inilah apa yang Roadside Pizza buat sejak 2023. Roadside Pizza ni dia bersatu spot dekat TTDI 2023. Diorang serve pizza bawah kemah juga, guna kayu api, Mat. Sekarang ni diorang dah expand sampai buka satu lagi dekat Semenyi. Reason dia satu je, dia gerak laju ikut selera orang Malaysia. Hari ni dia nak buat mango chicken, dia buat. So esok maybe dia try something else. Dia tak minta permission, tapi dia tanya direct pada dia punya pelanggan dia. Dan semua ni bermula sebenarnya daripada satu benda yang nampak kecil lah, which is brother yang first jual sushi bawah kemah biru kat pasar tu. So apa yang kita boleh belajar kat sini sebenarnya, gergasi besar, jerung-jerung besar ni, big corporation ni kalah bukan sebab dia punya musuh dia kuat pun, bukan sebab dia punya opponent dia kuat pun. Dia kalah sebenarnya sebab sistem dia sendiri. Sistem dia terlalu besar, membuatkan dia susah nak bergerak. Dan kita tak perlu nama yang besar untuk kita menang. Kita cuma perlu tahu satu benda je yang gergasi ni lupa nak buat, iaitu kita kena gerak laju lah. Kita kena gerak laju-laju dan pergi try pizza mango chicken dengan pizza belut dekat Roadside Pizza.